Okey, sini dia barang alat cucian kenderaan ya. Ini dah ada bubble. Ini yang full set. Saya ambil yang full set. Okey, tengok barang aku dapat. Tak bermula ni kita dapat snow wash spray ya, satu set. Ini saya ambil satu set ni. Snow wash spray ya. Ini sabun-sabun je. Okey, satu set barang dapat. Ini snow wash spray ya. Punya sponge ni ada 1 2 3. Lepas tu dia ada kain ni untuk lap. Lepas tu ini renew interior care ya. Guards against UV damage, renew brightness of color, stop leather cracking, safe and non-toxic chemical. Ini untuk interiornya. Satu, ada spray satu. Untuk yang ni, dia ada 3 dia bagi yang spray. Okey, ni glass clean glass X. Okay, strict free cleaning, anti-hazing formula, remove dirt and oil and contamination, safe for tinted glass. 500 ml. Ini tadi 300 ml. Okey. Ini untuk cermin. Lepas tu dia ada ni terus untuk 3 saiz. Kecil, besar sikit besar. Untuk cuci habuk. Ni ada kain yang besar punya, macam kain sintetik untuk lap. Yang ni lagi senang. Saiz towel untuk lap sebiji kereta ni. Ni ada lagi. Ni nano car shampoo. Ni untuk basuh kereta lah. pH balance, dilution, reset close, wash and wax in one step, suitable for car coating. Ni quick coating. Untuk coating, high gloss and smooth, super hydrophobic, UV and anti rain protection. Nanotechnology from Germany, 500 ml. Tadi, ini 500 ml. Okay, untuk coating, ini untuk shampoo. Ini tire coating. Okay, tire coating deep gloss finish, UV protection, long lasting shine, wet looking, clean type 500 ml juga. Ya, ini sini ada caution. Ini rims wheel cleaner, rims X untuk rim, lah. Is to do non-acid formulation, remove brake dust, strong fallout remover, fast decomposition. 500 ml juga. Okay, ni satu komplit set lah. Lepas tu dia ada barang-barang lain. Dia penutup botol untuk kita senang guna. Sama ada dia punya untuk interior care, saya rasa. Untuk wax. Ni kain juga. Gelap, ada lagi satu brush. Lepas tu ni kain lagi untuk lap juga. Finishing coating saya rasa. Nanti saya tengok, saya buat video untuk demo penggunaan ni brush. Untuk cuci dashboard juga. And then ni kain. Yang ni ada lagi 2. Okay. Yang kecil ni 2. Kecil ada 2. Kain ni. Lepas tu sederhana besar sikit. Ada 1 ya. And then paling besar tawar. Lepas tu dia ada kain ni. Brush yang ni ada 3. Brush ni ada 1. Spray punya ni ada 4. Lepas tu ni maksudnya wish atau polish ataupun wax. Untuk botol boleh tukar yang mana. Okay. Lepas tu sponge ni ada 3. Yang ni untuk lap, polish dashboard 1, brush ni 1. Lepas tu shampoo dia 6 ya. Ni renew interior care, ni car shampoo, tire coating, glass cleaner, quick coating dengan rims X quick cleaner. And then dia pakai snow wash spray 1, 2, 3, 4, 5, 6 peralatan complete set ya. Nanti saya akan buat video penggunaan setiap satu ni dengan spray sana. Untuk pembelian tekan beg kuning ataupun link di bawah ya. Tolong support saya, terima kasih. Berani beli.